Okay, sekarang kita on the way ke bus untuk pergi ke Libong Island. Sebenarnya aku tak nampak yang ni kamera ni kali belakang ke depan sebab aku kurangkan brightness. Ikut depan kan. Ya weh. Okay, sekarang kita orang nak on the way ke Libong Island naik bus. Lepas tu nanti kita orang tukar ke naik boat. Demi ya. Let's go. Aku pun tak nampak tu Jen. Aku rasa kau orang ke depan lah. Aku rasa tak on lah. Shit. On. Sawadika. Ready for swim? Chai, ready. Guys, tadi kabur sebab aku tak nampak kamera. Macam mana rupanya. Rupanya kabur macam mana tadi. Libong Island. First things first. Kita dah sampai dia punya JT. Panas no. Oh. Naik boat. Tapi cuaca dia sangat tak menyenangkan. Apa? Dah terbakar. Jangan suka sangat. Kita pakai UKPZ tau. Jangan masak je. Alah rakam, jangan cakap pelik-pelik. Sekarang kita orang dekat JT nak pergi Libong. Dia punya sekarang ni panas nak mampus. Aku tak tahulah, aku harap perjalanan ni sekejap je. Sebab Kalau ada yang mabuk, korang ada ubat tak? Tak ada. Siapa mabuk laut? Saya tak tahu. Siapa yang mabuk laut ada ubat Tapi lah. saya bau minyak angin. Semua tak mabuk hati. Dia tak mabuk cinta je lah. saya pernah mabuk. Tapi saya tak tahulah saya masih mabuk ke tak. Sini pun boleh duduk. Kembang. Pakai topi sama-sama. Okay, sebenarnya aku lupa nak bawa aku punya monopol. Isu? Tak payahlah. Wow. Ui. Tiga apa color? Okay, saya dah bertukar. Semua dah ada cermata hitam sendiri. Wish, ni macam cantik lagi. Yang ni lah. Macam nak lap. Okay guys, aku dah tukar spek mata. Aku pakai spek mata ni. Aku rasa lagi cool. Cantiknya aku. Wow. Cantiknya dia punya boot. Okay. Aku tak harap merimbangi apa benda nama Izzat cakap tadi. Sebab aku pening. Newman Bonsel. Tak tahu lah betul tak sebutan dia. Tak tahulah betul ke tak sebutan dia. Tapi tengok pening baru naik boat. Tadi kita langkah 3 boat sebelum sampai sini. Pening sikit lah. Tapi okey je. Aku bawa Yadom yang paling function dalam dunia. Hilang sikit. Dah sampai. Four-person je. Bagi satu. Four-person. 4 orang. Tapi tak apalah. Dah naik tu. Pishai! Pishai! Bye-bye! Tak dengar. Akak tu pakai batik duit. Kamu tutup. Tengok tu. Naik motor. Makcik tu pun sama. Tak apa-apa dong. Banyak dapat lapis besar. Okay.
bersih motor dekat pulau ni. Tadi dekat atas boat tak banyak video sebab aku tengah jaga supaya aku tak pening. Aku tak ada boat. So aku diam je atas boat. Sekarang dah naik motor. Comelnya. Kau kena tengok konvoy ni sangat comel sekejap Nampak tak? Comel. Konvoy ramai-ramai. Okay, kita dah sampai resort kita orang. Wait, oh my god. Terus pulau dia depan, terus laut dia depan ni. Lawa gila, Mat. Lawa gila. Lawa gila. Lawa gila. Hai. Lawa gila. Ya Allah, subhanallah. Nampak seram kan? Assalamualaikum. Wow. Dah nak sampai kat Libong Resort. Tempat gila. Lawa gila, nak mampus ni tempat ni. Aku dah lama tak datang pantai. Last datang form 1. Dan Allahu Akbar, besarnya kucing. Kaliko guys. Kaliko, comel. Lunch sebab lapar. Nak tahu pukul berapa? Kita ni dulu ah. Not now. Nak dengar. Sebab kita early. A quarter. 12? Okay. Kita orang on the way ke bilik. Aku tak tahu macam bilik dia macam mana. Jom kita tengok. Macam best je. Wow. F1. Okay, let's go. F1 tu tang mana? Rupanya tang situ. Okay, F1. F1. Tolak ke? Tarik ke? Tolak. Ya, ada 5 lah. Sini budak lelaki. Sini lelaki. Okay guys. Sorry guys, tak tersalah bilik. Kita telah ambil bilik lelaki pula macam mana. Lelaki nak ke sini. Tengok ni, lelaki dah masuk bilik kita orang. Alah, nak lepak datang lah. Tak gitu. Kita orang open minded tau. Bagi kunci, tukar kunci. Bismillah. Assalamualaikum. Empat katil. Kita punya toilet. Macam biasalah. Okay, aku dah boleh buka aircon. Panas. So nice Kita dah sampai dekat bilik dia. Lawa nak mampus. Ya Allah, scenery dia like aku rasa kalau aku ni takkan bayar beratus untuk satu malam kat resort ni. Dia ada yang rehat-rehat di pantai ni. Oh my god, so best. Kau kena tengok my scenery. Ya Allah. After kita orang check in, kita orang nak pergi makan sebab tadi kita letak barang je. Aku tak tahu pula kat sini check in dia pukul 12. Check in dia boleh bila-bila je. Asalkan kau datang sampai boleh. Ambilkan tu. Oh, so sweet. Ni my food, lunch. Boleh? Bentuk apa? Bentuk tembikai kat sini pelik sikit guys. Tengok ni. Dia ada tempat pemegang. Baik, Nafi Mazhar makan Nazar Banar Amin. Aku tak dengar. Repot dekat dia. Repot. Jen panggil, kenapa tak makan sini?
Sini sebelah aku Izzat. If you want to lah. Memang ganas. Pemikai rasa nasi goreng. Dah kalau tak Dah kalau tak nasi goreng lah. Rasa makan yang tu. Manis kan? Tak. Harap. Manis ke dah. Ni yang mana? Oh, sayur ke? Ha. Macam ke belakangan ni. Saya tak sampai tinggal cakap. Nak ni boleh? Boleh? Apa tu? Dia ni apa masin? Baru aku sedar tak panas pun kat sini walaupun tak ada kipas. Dia tambah nasi. Boleh tambah. Yeah. Weh, kelakar weh. Sebab dia orang cakap serentak. I will eat 4 times. For the dinner, seafood. Okay, saya dah sudah makan. Dia kari ni kau. Lindung. Gemoy tapi. Kita orang tengah on the way ke bilik. Aku takut Charlie tapi aku tak tahu nak buat apa. Nak banteras dia. Tak sebab kalau benda dia punya bisnes sakit. Ya, dah lah nanti ada parut. So, you have 1 hour, okay, to collect the rocks and must return to the waste point within to around time. I will give you. We will start at. Sekarang kita orang nak main game, nak kutip sampah dekat keliling ni. Grup kita orang tak ada lama lagi, nanti kita beritahu. Saya nak bagi makan asu. Nak juga bagi. Nak makan kat mana? Dia malu. Alah. Dalam ni. Mangkuk. Bawa keluar juga. Dia macam sempit lah mangkuk ni. Sempit lah mangkuk ni kakak.